Mesti seronok kalau dapat rumah, depan rumah tak ada menghadap rumah orang macam ni. So, tak bergaduh dengan jiran, boleh parking ekstra. Kalau saudara mara datang ke, tetamu datang, senang nak parking kan. So, saya berada di Taman Sinar Samudra, Batu Cave. So, belakang saya ni, ada satu rumah teres Superlink, 3 tingkat nak dijual pada harga 1.15 juta. Nampak mahal, tetapi bank value rumah ni lagi mahal, 1.3 juta. Dan yang paling penting, rumah ni eksklusif sedikit sebab dia ada guarded. Guarded, gated jugalah sebab ada pagar semua kan. Consider gated dengan guarded. Okay. Rumah pun nampak macam agak baru, macam agak moden sedikit lah. Okay. So, tanpa buang masa, jom saya bawa anda, kita house tour dalam rumah ni. Keluasan dia, ni tanah ni 22, panjang belakang 75. Consider rumah Superlink. So auto gate sudah ada. Dekat depan ni pun owner dah buat awning. Macam sebelah rumah ni tak ada lagi. Ada yang dah siap extend. Okay. So masuk kereta boleh parking 2 biji kereta. Depan ni lagi boleh parking 2 lagi. Okay. So bawah dah fully tiles. Tingkap pun owner dah tinted. Okay. Masuk pintu kat sini. Masuk pintu dia. Agak besar lah pintu. Okay. So, jom kita masuk. Assalamualaikum. Okay, bila masuk, akan ada kabinet kasut dekat sini. Kabinet kasut ni satu dinding ni besar, luas. Okay, ini ruang tamu. So, ruang tamu, atas dah siap fully plaster ceiling. Siap ada 2 lagi ceiling aircon. Memang sejuk ni kalau buka ni. Bawah dah fully tiles. Rumah ni kira dah siap lah. Kalau nak buat pun kena cat je. Ruang tamu luas, kabinet TV dah ada. Kipas pun ada kat tengah, lampu pun semua terang. Kat sini siap ada kabinet lagi untuk buat letak hiasan ke. Ini kabinet TV. Ini bahagian dining. Okay, bawah ni ada store. Dekat sini dining. Dining pun agak okey lah, just nice size dia. And then dekat sini, cuma mungkin ramai yang tak minat sedikit lah. Sebabkan owner ni dia dah jadikan sini wet kitchen, tempat masak. So sebenarnya sini adalah bilik tetamu. Dia sebenarnya bilik ni, bilik tidur. So owner jadikan ni sebagai wet kitchen. Dia ada buat ruang sedikit kat sini, pintu macam air bar lah, macam pintu bar. And then ni bilik air. So macam bawah dah tak ada bilik. Tapi jangan risau, boleh buat balik. Asalkan duit ada boleh alihkan balik semua kabinet ni. Ke mana? Ke sini. Ke sinilah, ke belakang. Tersorok sikit. Kita buat. Anda boleh buat dapur tersorok sikit kat sini. Sebab kat sini, owner pun dah consider extend dah belakang ni. Dia dah buat awning. Okay. So boleh buat laundry dekat sini. Sini boleh buat tempat laundry sebab ada mesin basuh. Sini boleh dijadikan wet kitchen. So belakang ni pun dah habis dah ni. Tengok belakang dah jalan mati, habis dah. Okay, so kita pergi ke bahagian atas rumah ni. Let's go. Kita naik bahagian atas tingkat 1 rumah ni. Okay, kat atas ni tangga semua owner dah tukar fully tiles. So bila tiles ni senang dah, tak payah nak maintain. Kalau kayu rosak ke, takut ada anai-anai ke, tangga besi. Dan ceiling atas ni pun tinggi kat tangga ni. Ada satu rumah kadang-kadang nak masuk situ dah sangkut dekat ceiling kan, dia gendah. Okay. So sini ada kabinet untuk 3 phase punya DV box. Okay, ada alarm sistem, nampak tu. So rumah ni dah 3 phase punya elektrik. Okay, masuk tengah ni. Dia tak ada ruang living hall, family hall kat atas. So bilik 1, 2, 3. Okay, kita tengok bilik yang ni dulu. Tengok dekat bilik pun semua dah complete. Ada aircon, plaster ceiling. Even wardrobe ni pun semua sudah siap. Wardrobe. Wardrobe siap ada kabinet cermin kat sini. Wardrobe ni semua sampai atas dah built in. Cat pun cantik lagi sebenarnya. Tak payah nak cat baru pun tak apa. Okay, dah siap ada grill. Dan bilik air. Bilik air ni dia berkongsi dengan bilik sebelah. Agak selesa lah bilik ni kan. Bilik air dia pun agak besar. Aircon, kipas ada. Okay, dekat sini tengok bilik nombor 2.
Plaster ceiling dah ada cantik. Kipas dah ada. Aircon dah ada kat sana. Katil ni boleh muat katil queen dekat sini ni. Boleh muat katil queen. Boleh letak meja lagi sana. Meja study ke. Siap ada wardrobe built-in. Semua bilik ada built-in wardrobe. Okay, aircon. Ni bilik air tadilah. Siap ada shower screen lagi. Bilik air kongsi kan. Sini ada grill belakang. Cantik tengok. Dinding ni pun cantik lagi. Okay, yang ni bilik ni agak besar sikit. Ini consider junior master. Junior master ni dia besar sedikit. Dan dia ada wardrobe yang lagi besar sedikit. Semua siap built-in wardrobe. Plaster ceiling. Langsir pun owner bagi. So aircon ni saya rasa 2 horsepower ni. Ataupun 1.5. Nanti check balik. Kipas dan bilik air. Bilik air pun agak luas selesa lah. Siap ada shower screen lagi. Okay, so kita tengok bahagian atas. So ini tinggal nak cuci je. Jangan risau. Siapa beli kita kasih cuci cantik-cantik. Okay, jom kita naik bahagian atas. Atas sekali ada satu bilik je. Bilik master. Ada lampu kat sini. So cerahlah rumah kita kan. Jom kita pergi ke atas sekali. Tingkat 2. Okay, tingkat 2 ni ada bilik. 2 bilik. 1, 2. Sebenarnya yang ni owner extend. Okay. So dekat sini ada water pump dengan water heater punya switch. Okay, dia ada pakai water heater dengan water pump. Baik, ini bilik yang owner extend. Sebenarnya kat sini dia macam ruang kosong lah. Belakang ni dia macam roof lah kat sini. So sekarang owner extend, dia tambah ni. Jadikan satu bilik. So dekat sini sebenarnya consider family hall dekat atas lah. Atau kalau ramai orang dekat bawah tetamu datang ke, family duduk kat sini. Dulu dia buat ni bilik study untuk anak dia. So dah tambah gelas semua kan. Ada langsir, aircon, kipas. Okay, so yang ni bilik master. Ini sebenarnya bilik master. Tuan rumah duduk atas sekali. Dia privacy lebih sikit. Okay, ada siap langsir, aircon. Plaster ceiling, kipas, lampu pun cantik. Dan specialnya bilik master ni. Okay, katil dekat sini tengah. Sebab ada 2 point plug tu. And then depan ni owner dah buat TV. So dia dah tanam dalam kabinet ni. Ini boleh buka balik lah. Ini plaster je. So dia dah tanam dalam kabinet ni. Dalam dinding ni. Nampak TV dah tersorok kat dalam. Tak ada nampak terjodoh keluar. Siapa beli percuma TV ni. Okay, ini cermin. Sebenarnya belakang ni ada lagi ruang kabinet wardrobe. Ini ruang wardrobe untuk bilik master. So kalau kata nak besar lagi, nak tambah wardrobe, boleh tambah kat sini. And then yang ni bilik air master. Okay, bilik air master agak selesa lah. Luas kan. So katakan kalau nak luas lagi, depan ni boleh tarik lah. Okay. So best tak? Cantik tak rumah macam ni? Cantik.